Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Cikgu Nur Syamsuria binti Zahar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sheikh Ibrahim, PKG Pendang. Hari ini kita akan bincang subjek matematik tingkatan 3 untuk standard pembelajaran 3.1.3. Kita masih lagi dalam tajuk nilai pulangan pelaburan iaitu ROI. Hari ini kita akan tengok daripada amanah saham. Jom kita ingat semula apa itu nilai pulangan pelaburan iaitu ROI. Nilai pulangan pelaburan ROI adalah nisbah keuntungan atau kerugian yang diperoleh daripada satu pelaburan. Rumus untuk mengira nilai pulangan pelaburan iaitu ROI adalah nilai pulangan pelaburan bersamaan jumlah pulangan bahagi nilai pelaburan awal darab 100%. Pulangan amanah saham mempunyai 3 iaitu yang pertama adalah dividen. Biasanya dividen diterima pada akhir tahun keuangan. Yang kedua adalah share bonus. Merupakan share tambahan yang diberi secara percuma kepada pemegang saham sedia ada. Yang ketiga adalah keuntungan modal jika terdapat peningkatan harga saham semasa saham dijual. Mari kita lihat contoh yang pertama. Encik Bashir memegang 40,000 unit saham bernilai RM1 seunit dalam amanah saham bersatu bagi tahun keuangan berakhir 31 Disember 2016. Amanah saham bersatu telah membayar dividen sebanyak 10% dan bonus sebanyak 3% kepada Encik Bashir. Berapakah jumlah pulangan yang diterima oleh Encik Bashir pada tahun tersebut? Rumus untuk pengiraan dividen dan bonus adalah bersamaan kadar dividen atau bonus darab dengan bilangan unit saham darab harga saham seunit. Mari kita lihat bagaimana kita menyelesaikannya. Dividen bersamaan dengan 10% darab 40,000 darab RM1. Bersamaan 0.1 darab 40,000 darab RM1. Kita akan dapat dividennya bersamaan 4,000. Yang kedua, bonus. Bonus bersamaan dengan 3% darab 40,000 darab RM1. Bersamaan 0.03 darab 40,000 darab RM1. Kita akan dapat bonus sebanyak RM1,200. Maka jumlah pulangan adalah bersamaan dividen tambah dengan bonus iaitu RM4,000 tambah RM1,200 bersamaan dengan RM5,200. Kita lihat pula untuk contoh yang kedua. Pada 1 Januari 2016, Puan Aminah membeli 1,500 unit saham syarikat Amani Berhad yang berharga RM2 seunit. Bagi tahun keuangan berakhir pada 31 Disember 2016, syarikat itu telah mengisytiharkan dividen sebanyak 6%. Pada 1 Januari 2017, Puan Aminah telah menjual semua saham yang dimilikinya dengan harga RM2.50 seunit. Kira dividen dan nilai pulangan pelaburan iaitu ROI yang diterima oleh Puan Aminah. Mari kita selesaikan. Dividen yang pertama adalah bersamaan 6% darab 1,500 darab RM2 bersamaan 0.06 darab 1,500 darab RM2. Kita dapat 180. Kemudian peningkatan harga saham di mana RM2.50 tolak RM2 kita dapat RM50. Maka keuntungan modal adalah bersamaan 1,500 darab dengan RM50 kita dapat RM750. Maka jumlah pulangan adalah bersamaan RM180 tambah dengan RM750 bersamaan dengan RM930. Nilai pelaburan awal bersamaan 1,500 darab RM2 bersamaan RM3,000.
Maka kita menggunakan rumus ROI di mana bersamaan jumlah pulangan bahagi dengan nilai pelaburan awal darab 100%. Maka 930 bahagi 3000 darab 100%, kita akan dapat 31%. Sekian, terima kasih. Kita akan berjumpa pada video yang berikutnya.